Okey, Assalamualaikum. Bersiaran kita sekali lagi di Stadium Fatimah, Bukit Serendip. Game ketiga Tamil Sari U12 menentang KR7. Game terakhir untuk bulannya lah. Bulan pertama. Kamu dah queue. Bulan ni kita ada 3 game. So ni game ketiga. Game seterusnya pada bulan depan lah. Target lah. Apa nak queue? Sayang bola. Depan lagi, bang. Apa duduk? Depan lagi. Okey, bang. Jangan jumpa bawah jangan. Panas. Kipres. Come on Fakrul. Boleh. Fakrudin. Boleh, confidence sikit. Come on lah. Main. Bantu dia. Bantu. Hai. Boleh, dapat aja. Dapat aja. Lah. Bola gol. Betul dah habis pun nampak dan kena saman dengan itu. Okey dah tuan. Dah terus makan biunya Adero. Lepas tu kita main 2 game. Pasti tam duduk pun apa. Bawa ni kena saman dengan apa ni. Betul. Dia wan tu apa tu. Dia hantar tu dia dah saum. Banyak sangat cikgu. Dia dah terlalu. Dia dekat sedang hantar dia dah saum. Hanya kan saum. Tengah. Oi, bocor ah. Mana? Bola ni. Jangan kabur. Jangan. Kamu aja. Raja boleh tadi Raja. Tutup weh. Mana? Lagi mana? Ada lagi tu. Come on. Dakio. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kenapa kau nak main susah? Don't walk. Bola dah challenge. Kamu aja shoot. Sekali lah Raja. Gol. Baik. Banyak kali lah benda boleh buat tak nak buat. Sikit. Dia buat power bank. Tak ada pula Pagi dah. Pagi dah dah. Habis. Kan tak charge, lambat charge. Sebab hari ni kan setengah hari so tak adalah bawa. Kalau satu hari saya bawa. Tak nak tak risau pasal. Tak bandar Melaka eh? Tak bandar Melaka. Fakrudin. Cek.
Nombor 5. Awas. Ezra, throw. Ezra, throw. Ezra, throw. Check. Jaga. Nak you. La! Don't try. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Buat balik. Jangan kabut. Oh, tidak. Okey, balik. Kamar aja. Sekali. Gol. Baik, aku dah. Tameng. Buat betul-betul lah. Sama lah kita. Baik, Amar ni. Sekarang kita tak boleh menang. Okey. Kejap ni. Okey, Raja. Okey, Raja. Selesai, woi. Minta nombor relax. Bola dulu. Biar. Oh, nak you. Banyak Q. Inside. Alright, tak ada. Kau ke Fakhruddin. Dia, woi. Bahaya, woi. Tutup. Dapat. Iman ni macam mana ni, Iman? Jaga, zon 1. Cek. Kamarul. Ramai, woi. Belakang tu. Baik, Dam. Kau orang kalau macam sudut kau pergilah jaga zon 1. Kau biarkan dia orang kosong. Jauhnya. Sangat. Gol baik. Naki baik lah. Oh, tu alamak. Naki yo. Asal. Seorang lagi. Raja, kod. Raja, jangan Raja. Raja, jangan Raja. Raja, janganlah Raja. Okey, Raja. Menangis mak kau kat sini. Dapat lagi. Kau bagi dia rehat lah. Jangan Raja, Raja tu. Okey, Raja. Ya, coach. Kan dah kena. Mak juga kena. Apa-apa sikit mak juga kena. Apa-apa sikit mak juga kena. Kesian jadi mak ni tau. Anak angkat mak ada. Anak angkat mak ada tu. Nampak tu bukan bola tu anak angkat mak tu. Nombor 15 anak angkat mak dari KR7.
Dalam bola. Hai, walaupun tu anak angkat mak, kau jangan main-main. Lawan tu tak lawan nak. Ga. Oi. Semangat anak angkat mak. Hai, bola mati dia, kare dulu. Jangan ribut. Risau mak. Risau mak. Come on Raja. Ga Raja Syarul. Kamarul kat situ. Okey, tamat waktu rehat. Akhirnya Ini ganti Raja Tuhan. Raja relax Am tu kau. Main. apa pun pasal gila je lah. Kau baca genda? Tu lah 15 tu anak. Teruja aku kena jumpa nak angkat. Aduh yai. Ikan adik kan saya masuk balik tu. Jalan kau. Tak ada coach duduk dekat depan kamera. Dia boleh duduk depan kamera aku. Aduh. Puas sebab pergi sana pergi sini pun dia duduk juga. Baik-baik Fakrudin. Kau tidak masuk gol sendiri dah, oi. Cek. Ambil orang mana? Ambil orang. Cek, anak angkat aku yang ambil ni, yang tendang ni. Dia duduk lagi tak depan aku. Cek. Siap baik masuk. Lagan. Mau Fudail. Amir Irsyad. Raja Syarul. Go. Nakyu. Sekali. Gol. Baik Fudail. Gol ketiga. 3-1. Lamin Sari 3, KR7 1. Apa dia tadi? Sekejap tengok tadi. Raja tak makan pagi ni. Okey, dia tak makan pagi dekat rumah tadi. Mama dah sediakan roti. Banyak makan roti mama tadi. Biasa budak pagi-pagi tak nak makan. Tapi tak biasa kalau ada tournament Mama dia akan sediakan roti. Tadi Alhamdulillah lah tadi banyak juga yang makan. Hari ni Mama sediakan banyak roti untuk anak-anak. Lepas tu ada lagi parent sponsor lagi roti.
Minjak Wan, jaga tengah minjak. Minjak bola. Buka kita ni. Ha. Kamu Raja. Baik Raja. Raja Syarul. Dia adik. Sekali. Nakio. Mika, dah nampak Mika. Dah nampak Mika, logo. Nampak logo Mika. Dah ambil tadi kat tepi. Cool. One Muhammad Zul Huzaifah. Astaghfirullahalazim. Huzaifah. Sekali Nakio. Kamu Raja. Kamu Zaifah. Baik. Nakio. Sekali Nakio. Lambat Nakio. Allah Nakio. Hari ni dia macam ada masa dia okey. Menon. Oh. Kaget tak apa. Go try meh. Kenapa? Alhamdulillah, thank you Ma. Okey, sama-sama. Itu memang selalu dah. Selalu kerja Mama. InsyaAllah Mama tak akan biarkan perut anak-anak kosong. Kecuali kalau kita friendly game. Kecuali kalau kita ada friendly game, baru Mama tak dapat sediakan lah. Kalau game macam ni Mama akan sediakan insyaAllah. Tanpa kamu Nakio. Oh, tak ada orang Nakio. Kemarin. Tak ada orang. Mana pergi orangnya? Sekejap lagi standby untuk U14. Sekali. Alamak. Depan gol tadi. Okey, Raja Toha. Raja Syarul. Depan Ameh. Pergi kat Nakio. Sekali Nakio. Kamu Zaifah. Amir Syad. Sekali Ameh. Lambat. Ameh. Dah 2 kali, Meh. 2 kali. Aduh, yai. Keluar. Kejap lagi keluar so jantan mak kan. Keluar so jantan mak panjat orang. Jangan cakap orang, aku sendiri terpanjat. Come on Tameng. Berapa 5-0? 5-2. 3-1. Siapa kata 4-2? Kemarin. Pandai je dia. Aku empuk dia. Kamarul. Mimpi ke? Tanya dia. Mimpi? Fikir masa depan. Jauh masa depan. Okey. Habis game ni, kejap lagi Tamisari U14 pula akan masuk. Mama akan end live untuk U12. Lepas Mama akan terus on untuk live U14. So standby. Kamu Raja. Go Raja. Hey. Sini kau terfikir kau anak. Macam
ada asu kan? Aku duk pandang kau tadi. Yang ini pun tadi. Ini anak dah Amri lah. Ha, bawa dah Nabil. Ha, Ali pun tadi cakap macam kena. Ni anak dah asu. Susunas. Aku dah pandang dia tadi. Macam nak mengecam tu. Go Fakrudin. Wan minta Wan. Wan minta Wan. Bidai. Lapau ah. Ibu lapau. Mana bola? Bagi Nakyu. Oh. Ame ada lagi bola. Nakyu. Oh Nakyu. Nah, lepas tu dia stres. Relax Nakyu, relax, tenang. Boleh Nakyu, boleh. Banyak cubaan dia ada cubaan tapi tak menjadi hari ni Nakyu. Dia satu je, budak-budak ni main jangan emosi. Kalau main dengan emosi, kau main mainan. Dia tak menjadi. Sebab itulah tadi kita keluarkan amanah bahan GK kita. Sebab tadi dia dah start menangis tadi kan. Bila bola tadi dia punya mistake, dia tahu dia punya mistake. So agaknya dia sedih sangat. Kita terpaksa keluarkan dia sebab itu dah start emosi. Nanti dia tak boleh perform. Press! Mana tadi? Ha? Depan. Huzaifah pula begininya. Depan. Kejar. Fudail. Come on Huzaifah. Ref ni pun kita pilih ref, bantai juga ref ni. Fakrudin, Amir Syad. Tolame. Nakyudin. Lagi Nakyu. Banyak cubaan dia tapi tak menjadi. Tak apa. Balik boleh mandi air bunga. Kuat aku gelak. Astagfirullahalazim. Bukannya setakat dia. Dia orang lah kena mandi air bunga. Mama tak payah. Depan. Siapa kat depan? Amir! Bukan yang saya masuk gol. Ya. Jago keeper ni. Macam mana boleh gol? Bola sedap habis. Amir! Ya Allah, sebenarnya boleh dapat banyak lagi tau sebenarnya tadi. Tapi itulah dia bang. Macam mana main pun tak tahulah aku. Agaknya terlalu selesa. Mereka terlalu selesa sebenarnya. Dari awal game kita dah nampak permainan dia orang. Dia orang dah terlalu selesa sebenarnya. Okey? Stadium mana tadi aku jumpa tadi. Mana dia? Oh, Padang Manakah? Okey, Stadium Tun Fatimah. Okey, kita end live. Tamisari menang 3-1 mengalahkan CR7. So, Mama akan end live ni lepas tu. Terus Mama akan on untuk live U14 pula. Okey? Assalamualaikum.